Bang, asal setiap kali meja kena buat Excel service ni bang? Excel tu berbenda bang. Adakah sebab konti ni manja kena buat lebih? Tak. Sebab Excel ni untuk kereta yang tarik belakang. Kalau kita tak tukar minyak dia, nanti Excel rosak, siapa nak jawab? Oh, dia rear wheel drive yang kena buat ni. Rear wheel drive, all wheel drive, 4Matic, 4Matic, semua sama je. Bang, tunjuk cara nak service Excel ni. Cara untuk BM ni special sikit. Kita kena sedut, lepas tu kita kena sit in ikut lubang yang ini. So, inilah dia punya Excel dia ni. Ya, inilah dia punya Excel. Cara service macam mana? Cara service dia macam ni. Sedut dulu, lepas tu kita fill in balik. So, dia macam kita buat service ATM ke sedut, lepas tu masuk balik. Ya, tapi okay. yang ni dia pakai minyak tak banyak. Dia pakai 1 liter sahaja. So, kalau korang dapat invoice ataupun quotation minyak dia pakai 2 liter, korang hati-hati. Lepas drain minyak tu kena buat apa? Lepas dah drain, kita fill in kan balik minyak. Isi dia sampai meleleh. Minyak apa guna? So, Excel Minyak Excel ni kita guna original BMW punya 75-90 lah. So, berapa liter tadi? Dia pakai 1 liter sahaja. 1 liter sahaja. Kalau orang buat major service tukar ATF filter tapi tak tukar Excel, apa boleh jadi? Minyak Excel ni ada setengah orang dia tak tukar tau. Tapi benda ni memang sebenarnya tak wajib. Sebab BMW pun dia consider lifetime. Cuma kalau kita tak tukar, andai kata Excel ni problem, dia tak sikit tau cost dia. Berapa? Tak sikit lah. Ribu lah. Ribu lah. Kalau buat Excel saja berapa? Excel saja baru berapa ratus. Alright guys, walaupun Excel tak wajib tapi cubalah selalulah servis juga. Kalau rosak nanti rugi beribu. Kalau buat tukar servis Excel baru beratus guys. Apa-apa Roger je menjatuhkan.